jual Bali. Pula kadar luar sah. Sampai tahun. Bacaru. Panik lu tak mungkin lu kadang. Sepanjang lah pola ris. Ini jual Bali sampai Ita 5 juta sehari. Awak 5 pihak tak doang belanja. Kau harus dipikir. Kerambi dijual, kerambi tak laku. Makanan dijual, makanan tak laku. Laptop dijual, laptop tak laku. Joryang dijual, joryang tak laku. Sambal dibuat, sambal tak laku. Baku puyuk. Nak dua nama Bali je je bah. Lai tulu surat tani duit tempat. Baca ru kakak dak lah. Baca ru. Mak, God le. bahagia nak tempang ah gini ke? Bahagia bak pula lu macam buruk bentuk ah. Salah. Iku apa ah? Ha. Ndak ada baju Bali, ndak ada baju Bali. Padek apa mah? Padek dan ndak ada Bali wang, tu padek sih. Tak ada orang nak laku dah. Kau lampai tahun gua. Aku pisang lah 2 tahun terkait gua. Nah tu kue martun tu lah 5 tahun. Ndak ada baju Bali. Nah, baca wu dengan cak deh, baca wu dengan cak. Nak nyerami kat dia mak. Itu nah sebenarnya nak pikir. Siapa Ustaz? Ha. Nak nyerami kat dia mak. Tentu itu. Kau beli Spanyol tu lek kau. Kau jadi suka si palek kau. Panjul. Nah. Kalek. Ya. Kemari pay. Kemari mengadu. Iya. Kadang Abah aku lo dia agi tahu lo kayaknya baca we supaya lapo kami. Kayak pada kami bawa baju Bali. kadang nunjuk lubang Ya. Lubang Aduh kawan dia di sepiringnya. Siapa walau? Pinkun. Oh, Pinkun. Dia le rami laporin dek aku tambah wangang. Jangan disabuk le. Ayo. Hah? Cukup dia tau. Cukup di balau. Dukun kadang mana? Mengadu lah ke balau. Ya kalau sampai boleh tahun balapo tak ada baju Bali. Sinang kan naik makna. Kau makanan kuah tergantung ke baru bentuk kuah. Kau lah 3 boleh tahun kuah. Kan baru kuah. Lebih ke luar sah. Aku pisang lampai boleh tahun kuah. Itu bentuk nak ada Bali uang. Udah jauh balik serang. Hah? Itu baku. Perai lah dah. Itulah nak baku, nak kemenakan kakak, laki kakak, mak tua. Pancu wadang itu bersana-sana awak nang kamabian. Lah, awak calik sanggil lah. Jadi langsung aja ke. Tu jauh mending ada awak. Detuk lu. Ada tu. Kadai tak jual aku dah, nak kira tu unian kadai. Seorang kemaliang. Ya. Kau baku les kuah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Song siap 5. Dia tak ada kurang langsung. Cukup sampai ya. Cikgu cikgu ke dia malau Serem banget itu. Ni jam lah sembarang ngecek mak cikgu kan. Panak lah. Atau lampai tak? Tak min cikgu. Itu sudah. Lah aku lah karami kadai. Ai, ini sabuk dah. Tak salah tampek dah. Kun. Mari mana lo? Maaf. Kun. Nak tenkon. Nak tenkon. Aku sambung dulu. Kabar. Baik tu mah. Kami minta ubi untuk lapau. Ya, lapau ya sebenarnya langang lah. Kalau sampai boleh tahun dek menggali, ada jual Bali tak tu. Kuali sompong dijual, kuali sompong tak laku. Nasi rasan dijual, nasi rasan tak laku. Meja lapuk dijual, meja lapuk tak laku. Nah, jadi kini bahas supaya kadai kami kurang. Nah, itu yang kami minta. Kadai sipil itulah tahu. Alun tak kilek lah bentuk bola buat. Alun bentuk cacak lah bentuk cacing. Itu langangnya itu sajaknya kematian bini.
Bini kabau Kabau kalau bini lu. Patang ko, laba laki lu jawi je boleh. Iya, ndak salah. Itulah beternak kambing belum. Tapi ndak kambang biak. Dicoba belapau, langang. Ndak do yo bali. Bantu orang kena kutuk lai belum. Nya ke dulu kan sempat kayu. Cuman sombong. Ku sipil mak. Oh, kau nasi pil. Iya, kau nasi pil pak. Ya, Mak. Kadang ilmu ambo ndak sampai guys. Kadang-kadang lah tak kilit, lah tak kalam, lah tantu bocil dia. Mana nasi pil kau ya? Iya. Itulah pil. Carilah dama, enggu, kemayan, gak tiga ketidiang. Itu dong kerakok, sekumpai, dong setawah, dong tulak-tulak sumpah. Sudah itu bawalah syarat ubek itu kemarin. Beko dia bui 3 kali pagi, dicampur jo belerang Gunung Talang. Nah, dipacan taluiti agak 3 balik. Isi kuasa buat ubek. Bentuk itulah Pak Dukun ya. Kami cari dulu. Nan Pak Ukun sampaikan kepada kami tadi. Kami cari dulu. Ya betul kan ya? Iya betul lah. Yalah. Cukuplah dulu syaratnya. Bisalah syaratnya balik. Itulah permisi Pak. Permisi kami dulu. Ya. Ramak Pian Dukun. Ya. Itu nan sipil. Kok lah tepuk gunjang dah. Kaji lembut tu lah bah. Yuk mak cari ubek sih nah. Dan penda mak carilah. Panjang apa nama-nama ubek dak. Hah? Nama-nama ubek di depannya. Minta tolong ni kau waduk cari ubek tadi. Ndak apa dah pun. Anaknya sabuin tadi tu You ndak apa dicatat dia lah. Ya, ambo bisa minta ubek ke doktor rumah sakit saya. Kalau dukun-dukun lah biasa. Jadi ya, ada kau tadi. Tak tolong bawa doa mencari ubek-ubek tu. Aduh adik. Oh, aduh tu lah. Tunggu di kadai je lah masih lah. Jangan selesai satu sih lah. Langsung saya tak dukun tu kali. Jangan selesai satu sih. Aduh, kalau duko. Mana yang mau bersih sih kau lah? Tanah mak. Aman. Aman. Leman. Lah. Man. Tak jadi dihantar ni lah ubek ke dukun dah. Kau dia longang ni lah. Baju Bali tak ada lah. Kalau sebulan je, longang. Tak dihantar ubek dia lah entah. Kayak telefon juga duk. God. Tak jadi bonten ubek lapau tang. Kalau lapau longangnya lah tak ada perubahan pak. Lai. Lapau tak ko. Piti lah godok terima. Nah. Lai kecek godok kalau lapau longangnya lah. Ya, madu aku dukun besok ya. Baan aswan nang. Iya. Ya ubek lah babuan, ubek lah bonten ke dukun ya. Cuman lapau tak ada perubahan. Besok pukul 3 lewat 6. Nah. Ya, jam pukul 3 lewat 4 dah. Pukul 3 lewat 6. Lebihan 2 minit. Nah. Yup. Pinang. Pinang. Tak ada orang nak balik pinang. Pinang. Balik. Lah tidur. Pinang. Bakun. Ubek patang. Ya pil. Longang je lapor kami. Tak ada perubahan. Ya lah berkerajon ubek patang. Dak manjur tu. Ranggangnya kadai lo nya. Ya bakal laku. Sanggali hamba saya tak laku-laku tu. Berapa banyak tu. Tu gali orang lah nak kamu laku-lakuan. Meminta tu kan seorang. Nah. Lejalik kan. Ndak kambo minta lah.